Pernah tak anda rasa seharian suntuk bekerja tapi bila dah petang, rasa macam tak ada apa-apa pun yang siap? Kalau ya, anda tak keseorangan. Hari ini kita akan kupas satu kemahiran yang paling penting untuk mengubah cara anda bekerja dan mengurus masa, iaitu menetapkan keutamaan. Baiklah, jom kita mulakan dengan satu kenyataan yang mungkin agak mengejutkan. Sebenarnya, anda ada masa. Ya, anda tak salah dengar. Masalah sebenar bukanlah terletak pada jam di dinding tu. Jadi, timbul persoalan. Kalau kita semua ada 24 jam sehari yang sama, kenapa hasilnya berbeza-beza? Apa sebenarnya yang tak kena? Jawapannya ada pada data. Jom kita tengok. Masalah sebenar yang dihadapi oleh ramai profesional macam kita bukanlah masa, tapi sesuatu yang lain. Dan data-data ini mungkin akan buka mata anda. Okey, tengok nombor ni. Satu kajian oleh McKinsey pada tahun 2023 mendapati hanya 9% sahaja pekerja yang betul-betul menggunakan masa mereka untuk kerja yang selari dengan matlamat utama syarikat. 9% je. Bayangkan, ini bermakna lebih 90% masa kita mungkin dibazirkan pada perkara yang kurang memberi impak. Dan bukan itu sahaja. Satu lagi kajian dari Harvard Business Review pada 2022 menunjukkan 41% profesional mengaku menghabiskan lebih separuh hari mereka untuk tugasan-tugasan yang tak penting. Fikirkan sekejap. Lebih separuh hari anda setiap hari hilang macam tu je. Jadi, jelaslah di sini kan, masalahnya bukan jam kita yang rosak, tapi kompas dalaman kita yang tak berfungsi. Isunya bukan kekurangan masa, tapi kekurangan kejelasan tentang apa yang betul-betul penting dan patut diberikan tumpuan. Jadi, apa akibatnya bila kompas kita ni tak menentu? Apa harga sebenar yang kita perlu bayar bila kita gagal tetapkan keutamaan? Mari kita lihat. Pernah tak anda rasa macam ni? Seharian kita sibuk, bekerja dari satu mesyuarat ke mesyuarat lain, balas email tak henti-henti, tapi bila sampai ke penghujung hari, kita duduk dan fikir, apa benda penting yang aku dah siapkan hari ni? Rasa kosong kan? Percayalah, perasaan ini sangat biasa. Inilah yang berlaku bila semuanya nampak penting. Kita mula rasa serabut, tertekan dan lama-kelamaan rasa hilang kawalan. Inilah resepi paling cepat untuk burnout. Kita jadi reaktif macam ahli bomba yang asyik memadamkan api, bukannya seorang arkitek yang merancang masa depan. Cuba kita tengok perbezaan ketara ni. Di sebelah kiri, mod reaktif. Hidup kita dikawal oleh keutamaan orang lain, oleh email yang paling bising. Di sebelah kanan pula, mod strategi. Di sini, anda yang pegang steering. Anda dipacu oleh matlamat anda sendiri dan fokus pada hasil. Jadi, soalannya, anda nak berada di mod yang mana satu? Okey, cukuplah bercakap tentang masalah. Berita baiknya, ada jalan keluar. Ada satu sistem yang sangat mudah untuk kita keluar dari kitaran sibuk tapi tak produktif ni. Jom kita lihat penyelesaian praktikal yang anda boleh mula amalkan hari ini juga. Caranya ada 5 langkah mudah. Pertama, guna matriks Eisenhower untuk asingkan mana yang penting dan mana yang cuma mendesak. Kedua, tetapkan satu sahaja tugasan utama untuk setiap hari. Ya, satu je untuk bagi fokus yang tajam. Ketiga, anggarkan masa secara realistik. Keempat, sentiasa bersedia untuk ubah suai. Perancangan kita adalah panduan, bukannya peraturan ketat. Dan kelima, jangan terlalu idealistik. Kita kejar kemajuan, bukan kesempurnaan. Malah, kajian mendapati tekanan untuk jadi sempurna dah meningkat 30% sejak 1989. Jadi, kita kena lawan perasaan tu. Dan bahagian yang paling menarik, semua ini hanya perlukan kurang dari 10 minit setiap hari. Bayangkan, dengan masa yang sama anda ambil untuk bancuh secawan kopi, anda boleh ubah keseluruhan produktiviti hari anda. Baiklah, teori dah cukup. Sekarang tiba masanya untuk bertindak. Jom kita ubah pengetahuan ini menjadi satu cabaran mudah yang boleh anda mulakan sekarang juga. Cuba renungkan ayat ni sekejap. Setiap kali kita kata ya pada satu perkara yang remeh, kita sebenarnya secara tak langsung sedang berkata tidak pada perkara lain yang jauh lebih penting untuk kemajuan kerjaya dan hidup kita. Dan ingatlah perkara ini baik-baik. Kalau anda tidak menetapkan keutamaan anda sendiri, jangan risau, orang lain akan tolong tetapkannya untuk anda. Bos anda, pelonggan anda, malah peti masuk email anda akan menjadi tuan kepada masa anda jika anda tak ambil alih kawalan. Jadi,
Inilah cabaran 10 minit untuk anda. Malam ni sebelum tidur atau esok pagi, ambil sehelai kertas. Pertama, senaraikan semua tugasan anda. Kedua, bulatkan satu sahaja yang paling memberi impak. Dan ketiga, esok, fokus untuk selesaikan tugasan yang satu itu dahulu. Mudah kan? Cuba buat sekali sahaja dan lihat perbezaannya. Inilah persoalan utamanya. Adakah anda akan berdepan dengan tugasan paling penting anda? Atau adakah anda akan terus hanyut dalam lautan kerja-kerja segera yang tak berkesudahan yang membuatkan anda sibuk tetapi tidak produktif? Ingat, pengurusan masa yang berkesan bukanlah tentang melakukan lebih banyak perkara. Ia adalah tentang melakukan perkara yang betul. Pilihan itu sentiasa di tangan anda. Apa kata kita mulakan hari ini?